Oh. Okey. Asal ni. Turut. Okey geng. Oh, dia nak makan bawah geng. Alhamdulillah. Okey geng. Padu. Aku ni kan tak lekat geng. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam pacak pada semua. Selamat kembali ke channel Pak An Pacak Official. Aku doakan kepada korang semua yang menonton video aku berada dalam keadaan sihat walafiat, dimudahkan rezeki dan memudahkan segala urusan harian korang. Okay geng, setelah sekian lama aku berehat daripada memancing sebab tugasan hakiki ya geng. Lagi satu, aku busy uruskan wife aku bawa lepas bersalin dan dapat anak lelaki ya geng. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih sebelum tu, terima kasih kepada korang semua yang mendoakan kesihatan isteri dan anak aku yang baru lahir hari tu. Okay. Hari ni aku nak mancing haruan geng, dekat spot belakang, spot kapit hijau. Lama aku tak pergi sini. Tengok air agak surut dah hari ni. Tak tahu macam mana, ada ikan ke tak ada. Tapi apa-apa pun kita kena cuba dulu lah, tengok ada hasil ke tak ada. Semoga ada strike lah untuk tontonan korang hari ni. Okay? Yang mana masih belum subscribe lagi, aku jemput dulu untuk subscribe sebagai tanda sokongan daripada korang. Teruskan menonton dan layan video sampai habis. Okay? Stay tune. Okay geng, untuk setup pagi ni aku pakai rod daripada Land-Based Hero. Land-Based Hero 6 kaki 510 LB. Land-Based Hero 510 LB. Reel pula aku pakai Land-Based juga, Land-Based Motani. Land-Based Motani siap dapat ni lagi, cover reel lagi. Land-Based Motani ratio 7.2 nisbah 1. Ball bearing dia 6 tambah 1, max drag 8 kg. Dan yang paling best sekali geng, ada ni geng, ada drag clicker Gen 5. Mainline hari ni aku pakai Casking Super Power Braided 20 LB. Leader aku pakai Land-Based Hero Series. Ini 25 LB tak silap aku. Dan pagi ni kita pakai soft rock dulu daripada FG Craftler Alpha warna oren. Okay geng, jom kita cuba. Okay geng, kita try kat sini, kat kawasan kapit hijau ni. Harap adalah rezeki hari ni geng, walaupun air agak surut sebenarnya ni geng. Okay, first cast of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, tengok ada respon ke tak ada pagi-pagi ni. Macam ada pergerakan dalam air tu.
Oh. Okey. Kasar ni. Aduh. Aduh, lucut geng. Ui, kasar geng. Sayang geng. Kasar. Sira kasar geng, sayang. Tak lekat. Cuba lagi geng, sayang betul lah. Besar tu. Sayang. Ui, sayang je. Ui, 2 kali. Tak lekat kan dia ambil. Ui, apa kena ni? Tak lekat. Aduh. 12 seconds later. Aduh. What? Apa tak lekat je ni? Kita dah pakai SP kan kat sini. Dia nak ambil tak? Makan ni. Curut. Curut lompat. Aduh, hai. Sampai curut. Tiba-tiba. Banyak curut lah geng. 1 minute 37 seconds later. Oh, dia makan bawah kat geng. Oh. Oh. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Okey geng. Oh, dia nak makan bawah geng. Alhamdulillah. Okay geng, syukur Alhamdulillah geng. Strike pertama itu untuk hari ni. Tapi tu kena mata buat ikannya. Aduh. Kena mata. Tak boleh nak buat apa. Ni kita menggunakan SP Eco hijau SP Eco hijau. Dia nak main bawah hari ni rupanya. Ni geng, SP Eco hijau dan stripe pertama kita. Saiz cun gak Dia nak main bawah rupanya geng ni. Mantap, Alhamdulillah. Okey geng.
Padu meletup. Aduh, lucut lagi. Ya Allah ya Tuhanku. Aduh. Sayang ni geng. Lucut lagi geng. Ini dah geng padah. Kau bawa apa, setup light, medium light, pergi dekat tempat-tempat macam ni geng. Aduh, sayang betul lah. Sayang ya, sayang. A few moments later. Okay, kita cuba sini pula. Bismillahirrahmanirrahim. Sini selalu naik besar-besar kan. Banyak dah gorgon dapat kat spot ni. Area-area sini. Dia duduk bawah pokok apa, kangkung ni kan. Jadi kita cuba lah tengok. Kalau ada rezeki kan. Kita try pujuk bawah kangkung. Kita pujuk sini. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ingat tak lekat kan. Aduh, aku ingat tak kena dia sambar. Mantap lah. Okey. Sikit lagi. Okey. Alright geng, ikan tak kena mata. Kena bawah mata saja. Jadi kita boleh lepas balik. Mantap geng, strike kedua kita hari ni. Walaupun kecil tapi alhamdulillah lah, adalah rakaman strike untuk korang tengok. Walaupun sekadar curut je. Okay, bye. Alright, mantap. 10 seconds later. Aduh, tak lekat. Tak lekat geng. Aduh hai, curut dah tu ambil. Ya Allah, tak lekat lagi tempat yang sama. Aduh, curut lah ni geng. Dia kalau ikan besar kena lah tu. Jawab pun ngejar soft rock ni. Serabut betul lah aku.
Woi. Aduh. Serabut. Mana-mana ada je biawak ni. Tension aku. Okey geng, aku rasa cukuplah video untuk hari ni. Hari ni sambarannya memang banyak geng. Tapi yang strike-nya 2 ekor je lah. Tapi syukur alhamdulillah lah. Yang penting tak kumpau aku hari ni. Okey, lesen untuk apa cakap, bagi semangat balik lah nak turun main haruan kan. Lama tak turun main haruan. Hari ni baru turun. Apa-apa pun alhamdulillah ada juga hasil 2 ekor. Yang seekor tu curut lepas balik, yang seekor tu aku tapau je lah kan, sebab dah kena mata geng. Apa-apa pun terima kasih kepada korang tengok video aku daripada mula sampai habis. Yang mana masih belum subscribe, aku jemput dulu untuk tekan button subscribe sebagai tanda sokongan daripada korang. Teruskan menonton video-video akan datang. Salam pacak daripada aku. Assalamualaikum geng.